Dia kata, kalau nak scale business, bukan dengan cara lebih banyak customer baru. Tapi, kena pastikan customer lama, dia tak tinggalkan kita. Stop kejar customer baru. Customer lama you tengah lari, tapi you tak perasan. Owner spend 80% effort dekat acquisition, iklan, content, lead gen, sales funnel. Tapi, sebenarnya 80% revenue dalam jangka masa panjang, long term punya cerita, datang daripada retention, bukan acquisition. Maths dia mudah je. Customer baru, you kena spend mungkin 200 untuk close. Ads, sales, onboarding, nak explain lagi. Customer lama mungkin cost dia cuma RM5, hantar email je. So, customer baru ni, dia akan beli sekali je. Belum tentu dia akan repeat. Tapi kalau customer lama, kalau you berjaya retain dia, dia akan beli 4 ke 5 kali. 40% lagi murah. 5 kali revenue. Cara nak fix dia senang je. Audit you punya retention rate, berapa peratus customer beli lebih daripada sekali. Kalau bawah 30%, saya boleh kata retention rate you tak berapa okey. Kalau 30 ke 50%, benda tu average. 50% ke atas, maknanya you consider sustainable lah. Macam mana nak naikkan dia? Post sales experience yang wow. Post ni bukan post content. Maknanya selepas membeli, apa experience yang customer dapat? Follow up, systematic, reward, loyalty, itu semua adalah part of the game. So, ada satu line daripada Alex Hormozi yang ubah cara aku berfikir pasal macam mana nak grow, macam mana nak scale up business.